Al-Quran itu syifa. Nak sampai kepada huda, sebab tu huda itu duduk di bawah sikit. Allah sebut syifa dulu. Allah sebut syifa, lepas tu nak sampai kepada huda tu bawah lagi. Nak sampai kepada rahmat itu bawah lagi. Rupa-rupanya yang kita ni kena banyak baca Quran supaya dada kita ni buang semua penyakit fasik, penyakit tak syukur, penyakit kufur tadi, semua yang saya sebut 2-3 penyakit. Maka baru kita, kalau kita betul menjadikan Al-Quran sebagai mau'izah yang disebutkan di awal itu, mir rabbikum, dan kita iktiraf bahawa Quran dan Tuhan kita memang Tuhan kita, barulah insya-Allah kita akan dapat huda, dapat hidayah, dapatlah tuan-tuan rahmat ya Allah, perjalanan yang cukup jauh. Kenapa pula kita kata lagi Quran itu memanglah penawar untuk kita. Kita kalau sebut penawar tu sebut sakit je tadi kan, tapi sebenarnya tidak. Adalah untuk menjadikan mau'izah, menjadikan petunjuk kepada cara hidup kita. Kita nak pakaikan Al-Quran sebagaimana Nabi disebut Al-Quran itu adalah akhlak dia. Baik. Dan sesungguhnya tak ada kitab di dalam dunia ini yang ada penerangan dan dalil-dalil yang sangat terperinci seperti Al-Quran. Tak ada lagi ditemui kitab-kitab Taurat maupun Injil yang boleh menandinginya. Dan tak ada buku yang terbaik di dalam dunia ini, maupun PhD siapa dia yang terbaik di dunia itu pun tidak boleh menjangkaui Al-Quran, yang dia mempunyai dalil-dalil bukti yang ternyatanya boleh pakai sampai hari ini. Mana mungkin kisah Nabi Musa boleh pakai sampai zaman kita? Mana mungkin kisah Fir'aun yang terkutuk laknatullah itu yang boleh Allah hidupkan dia? Allah jadikan kisah Fir'aun itu dalam surah Yunus. Allah sebutkan kepada kita bahawa Fir'aun itu Allah laknat dia. Allah kata aku hidupkan mayat engkau sampailah akhir zaman untuk disaksikan oleh semua manusia, kerana engkau lah manusia yang paling sombong.